Tapi kita akan tengok hari ni MB akan menggulung. Berbalik semula pada isu yang kita bawa ni lah. Kerajaan terdahulu yang secara kebetulan, tak tahulah kebetulan ke dirancang ke, bahagian-bahagian yang kita bincangkan ni, isu peternakan dan sebagainya adalah di bawah tanggungjawab dua YB. Semasa kita memerintah PAS lah, iaitu YB Pak Teh Haji Razman dan juga YB Akmal. Dan mereka telah mewujudkan beberapa enactment, dan enactment tu adalah untuk mengawal perkara-perkara yang YB sebut tadi. Betul. Okey, iaitu enactment unggas dan juga enactment peternakan dalam babi ni. Kesannya apa? 34 ladang babi ditutup. Okey, so kita mungkin ketika itu ada solution. YB nampak sekarang ni apa solution? Kalau sekarang ni, yalah, sebab dia, bila saya tengok ada beberapa solution. Yang pertama sekali, dia isunya pertama sekali bagi saya lah, menteri kena clear. Itu peringkat asal. Dasar kita, yalah, sebab isu babi ni bukan saja isu yang berlaku di Perak, berlaku di Pulau Pinang, berlaku di Negeri Sembilan. Kan? Yang pertama, menteri kena clear. Apa direction? Satu. Tapi kita nak menteri kena clear macam mana kalau isu kelapa tak selesai? Isu beras tak selesai? Yelah. Sebab ini bawah menteri keterjaminan makanan. Tapi kawan-kawan dan juga rakan-rakan sekutu parti menteri tu, dia yang paling sibuk sekarang ni. Yang tu sebab saya sebut semalam. Saya kata, saya dalam speak saya semalam, ucap dan ceramah kelompok saya kata daripada Mujahid sibuk tentang fatwa apa tentang yang Tok Guru sebut tentang apa haji, umrah, politik, kan? Isu yang paling besar, selesaikan isu rakyat. Ya, betul. Sebab kamu nak cara apa, kita belajar circle of influence, circle of concern. Sekarang ni kamu boleh influence menteri kamu daripada parti kamu yang jaga bahagian itu. Kita tanya, apa tindakan yang kamu lontarkan kepada penduduk ekonomi? Tak ada. So far tak ada. Seolah-olah menteri hilang, sedangkan ini isu besar. Betul. Isu besar. Sebab saya dah sebut tadi tentang isu benda ni, isu kesihatan. Kita tak bicara lah tentang sensitivity. Ya, kadang orang kata kita akan tanya doktor nanti. Orang kata, PAS ni sebut tentang sensitivity, selalu main kau. Ini bukan, ini isu environment. Ini isu kesihatan. Ini isu kawalan penyakit. Kena ada direction yang jelas. Sebab kami bila belajar bidang zoonotik, dia bukan saja melibatkan kawalan di peringkat Kementerian Kesihatan. Dia juga melibatkan kawalan di peringkat veterina. Siapa yang jaga veterina? Betul. Menteri mana yang jaga veterina? Betul. Kita tanya itu yang pertama.